Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kebersamaan UMT dan salam Hepa Bingkas. Kembali lagi kita ke podcast Aksara Idaman bagi kita sama-sama mengupas, menyelami dan mendalami gagasan idea menatah mahasiswa idaman, dan kali ini kita akan mengupas salah satu elemennya iaitu mengampuh kesiagaan dan pemekasaan HEPA. Dan bersama dengan saya pada hari ini, sebab kita podcast saja dan podcast ini santai, jadi sudah tentu yang datang ke studio kita pada hari ini adalah Otai. Bersama dengan saya pada hari ini Encik Zulkarni bin Ismail, Timbalan Pengarah Kolej Kediaman Dalam Kampus. Terima kasih bersama dengan kita Encik Zulkarni. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Ready? Steady? InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan bersama lagi kita yang Ayu, Puan Engku Nurul Aimah binti Tuku Amri, penolong pendaftar Pejabat Hawal Pelajar. Terima kasih Kak Aimah, Puan Aimah. Terima kasih Cik Syam. Ready? Tak nervous? InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita akan sama-sama kupas lah berkenaan dengan idea mengampuh kesiagaan dan pemekasaan HEPA. Sebab kalau kita lihat sekarang ini era pemekasaan mahasiswa, dan lebih cantik, lebih menarik, lebih molek andai kata seperti mana Prof TNC HEPA kata, pemekasaan mahasiswa bersama dengan pemekasaan HEPA sendiri. Dan mungkin kalau kita masuk, kita nak warm up dulu kan. Kan, mungkin saya tanya soalan yang sama kepada kedua-dua kita katakan panel yang juga bersama dengan saya pada hari ini. Mungkin dengan Cik Zul dulu ke Puan Aimah dulu? Boleh, mana-mana boleh. Kita bagi senior dulu. Kita bagi senior yang lebih otai kan. Pada Encik Zul dulu. Okay. Dalam konteks HEPA ni, sebab kita duk asyik cakap kesiagaan, mungkin tak semua orang pakai perkataan tu. Kita asyik kata sedia kan. Kali ni siaga. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kesiagaan dan pemekasaan? Tengok pada perkataan kesiagaan tu sendiri, memang ramai orang tak tahu apa maksud dia kan. Tapi dalam bahasa mudahnya kita boleh kata siap sedia untuk apa jua keadaan lah. Macam kalau dalam konteks askar, kita tahu kan, mereka satu saat pun tak boleh tertidur ke apa, mungkin peluru akan datang. So dalam konteks HEPA, maksudnya kita punya servis, kita punya servis kena tip-top lah ya. Dan pemekasaan itu sendiri adalah dalam bahasa mudahnya kita menambah kekuatan. Kita tambah kekuatan yang sedia ada. Maksudnya ada extra lah yang kita ada, yang boleh membuatkan kita lebih kuat daripada sebelumnya. Ya? Kalau macam manusia ni, dia perlu ada suplemen lah kan. Jadi dengan suplemen tu dia lebih kuat lah, dia lebih perkasa dan sebagainya. So itu dalam bahasa mudahnya lah yang saya boleh huraikan dari segi tajuk tu lah. Kalau Puan Aimah pula macam mana? Okey. Untuk kita di PHEP ni, kita ni sebagai satu organisasi untuk menyokong lah gagasan ataupun inisiatif yang dilakukan untuk memperkasakan pelajar kita lah, untuk membentuk satu watak yang idaman tu. Jadi untuk menyokong kepada benda tu, untuk staff-staff ni dia perlu ada siap siaga lah. Maksudnya dia kena bersiap sedia, kesiagaan tu bersiap sedia, dan juga dia kena ada unsur-unsur untuk pemekasaan, untuk mengukuhkan apa inisiatif yang dilakukan untuk menyiapkan pelajar untuk menjadi idaman. Tu kalau kita tengok pun memang hari ni kedua-dua pun memang bersiap siaga lah kan. Sebab dua-dua tak pakai teks. Dua-dua memang dah, kita katakan dah bersedia lah, dan TikTok. Ini baru warm up. Tapi jangan risau. Saya rasa semua soalan-soalan yang kita nak tanya pun, kita nak bincang pun, semua dalam ruang lingkup pengetahuan masing-masing. Kan? Kita lihatlah macam mana kan. Dan mungkin Puan Aimah boleh kongsikan apa cabaran yang paling ketara dalam kita nak bina ekosistem HEPA ni, yang bukan saja TikTok macam Cik Zul kata tadi, tapi bingkas, bersedia dan responsif terhadap keperluan pelajar dan juga institusi. Okey. Terima kasih Cik Syam. Dalam skop lingkung, maksudnya di seksyen tajaan dan kebajikan lah, saya boleh kupas sikit. Apa yang ada adalah kita punya kita punya sistem tu tak betul-betul ready lagi. Maksudnya kita punya sistem sekarang lebih banyak manual lah daripada dari segi dari segi kesediaan yang untuk kita serve kepada pelajar. Contohnya satu, dari segi maklumat pelajar yang ada sekarang adalah
kita bergantung kepada third party lah, iaitu kita guna sistem maklumat pelajar daripada akademik lah. So kita bergantung kepada third party dan dia akan menyebabkan kelambatan atau kesukaran kepada kita untuk capai maklumat tu secara bingkas atau secara pantas. Kiranya nanti sistem maklumat pelajar tu kita tak harapkan third party lah ke macam mana? Nanti saya akan kupas. Nanti saya akan kupas. Untuk sekarang ni saya rasa itulah satu cabaran lah yang terpaksa kita hadapi. Kita terpaksa mengharapkan kepada pihak ketiga untuk dapatkan maklumat tu secara cepat tu. So bila ada halangan tu, maksudnya kita kena kerja kuat sikit lah. Macam tu. Betul lah. Boleh saya tambah sikit Encik Syam? Boleh. Sebab saya nampak pengurusan data pelajar ni sangat vital lah, sangat kritikal di HEPA, kerana semua boleh kata majoriti program kita adalah untuk pelajar, betul? Jadi data pelajar ni perlulah dikemaskini dan tepatlah. Kerana bila kita nak salur bantuan, kita nak buat program kan, nak tambah dia punya nilai kebolehpasaran dan sebagainya ni. Jadi kita perlukan data yang tepat. Tapi apabila data-data ni bukannya milik kita lah, ownership pada sistem ataupun data tu sendiri daripada pihak lain. Jadi memanglah kita berkolaborasi dengan banyak pihak lah, dengan pihak akademik, pihak fakulti, pihak PKCP kan, dan sebagainya. Jadi data-data ini apabila berlaku kelewatan menyebabkan bantuan-bantuan ataupun program-program yang kita nak buat ni dia tergendala dan akhirnya tidak efektif. Jadi itulah antara cabaran lah yang dia macam lagu lah, dia milik orang lah. Dan juga macam Puan Aimah sebut tadi lah, kita gunakan pihak ketiga. Orang ketiga ni memang menyusahkan. Kalau kita sebut dalam hubungan lah kan. Betul, tapi kita terpaksa guna. Buat masa sekarang lah. Masa sekarang. Itu kalau hubungan lah. Kalau dalam kerja memang kita cabaran-cabarannya itulah. Itu kalau daripada sudut pengurusan data dan juga macam kita katakan integrasi teknologi. Daripada sudut sumber manusia pula macam mana? Sumber manusia. Untuk di section saya lah, kekangan yang kita ada, limited staff lah yang kita ada lah. Tapi walaupun itu adalah cabaran, kita guna pakai ataupun kita panggil, kita multitask lah. Setiap orang ada peranan masing-masing. Cabaran tu kita ambil dan juga kita tambah baik. Maksudnya walaupun staff kita tu adalah berjawatan kecil, tapi dia punya job scope ataupun multitask yang dilakukan lebih daripada skop kerja yang sebenar lah. Contohnya macam apa saya bagi contoh yang kata lain kalau tu? kata kita punya staff tu, dia punya job scope adalah untuk merekod ataupun membuat sesuatu berkenaan dengan operasi saja. Tapi kita gunakan staff kita tu lebih lah. Maksudnya dia kena buat editing, dia kena buat infografik, penulisan kreatif, semualah dari segi kerja ni, semua yang diperlukan. Tapi tiada staff, kita masing-masing kita guna samalah. Maksudnya kita kita multitaskkan semua staff-staff yang ada tu. Kalau di HEPA dengan PTJ lain, adakah dia punya optimum staff tu sama ataupun dia ke lain sikit? Di HEPA ni kita menggunakan satu tagline lah, kebersamaan. Jadi memang setiap program yang dilaksanakan di HEPA, dia akan menggunakan konsep kebersamaan lah. Kalau Encik Izzul pula macam mana? Saya melihat isu ni lah, isu macam mana sumber manusia ni boleh dioptimumkan. Memang satu pemumpukan budaya kerja tadilah. Kita galakkan walaupun berada di pusat-pusat lain, tapi apabila satu pusat tu memerlukan bantuan, kita akan hulurkan bantuan lah. Jadi dengan ini, walaupun kita kekurangan sumber manusia, kita berjaya menampung kekurangan tu dengan satu budaya kerja yang cemerlang lah bagi saya di HEPA ni.
kerana kita akan orang kata berganding bahu untuk selesaikan satu program ataupun projek lah. Jadi cumanya apa yang saya lihat keadaan sekarang lah, banyak staf di HEPA bertaraf sementara. Ada yang PSH, ada yang pegawai eksekutif kan. Jadi untuk long term saya rasa perkara ni tidak boleh beginilah dibiarkan berterlalu lama, kerana kita ada target kan, kita ada KPI, kita ada pelan strategik dan sebagainya. Jadi saya rasa staf di HEPA perlulah di-upgrade lah, kerana sekarang ni pun saya tengok skill mereka pun dah melebihi daripada jawatan. Walaupun jawatan sebagai PO ataupun pembantu operasi, tetapi kerja yang dibuat tu telah pun melangkau daripada job scope yang sebenar lah. Jadi sebenarnya HEPA telah mengalami satu transformasi lah, di mana kita bagi latihan melebihi daripada apa yang sepatutnya jawatan tu perlukan. Jadi sebenarnya kita dah tambah nilai. Andai kata mereka ni berada di luar daripada HEPA, maka saya rasa mereka akan dapat lebih daripada apa yang mereka sepatutnya ada lah. Kan? Mereka maknanya even PTPO pun dah boleh buat kerja pegawai. Macam itulah ibaratnya. Silap-silap dia masuk PTJ luar HEPA tu dia rasa santai. Mungkin. Sebab di Kodes Kediaman pun kita ada staff daripada saya rasa ni daripada peringkat rendah, bila dia keluar daripada HEPA dia jadi pegawai. Di PTJ lain. So bermaksud dia orang ni boleh kita katakan overqualified lah. Overqualified. Jadi itu adalah hasil daripada HEPA lah. Setuju Puan Aimah? Setuju Cik Zul. Jadi macam tadi kita ada cakap pasal awal tadi lah yang macam Puan Aimah dan juga Encik Zul ada cakap berkenaan dengan pengurusan data kita yang manual kan, daripada sistem maklumat pelajar yang hadap pihak ketiga dan sebagainya. Okeylah, daripada situlah terdetiknya untuk HEPA pun bermula untuk kita integrate kepada teknologi ataupun kepada kecerdikan buatan kalau Melayunya lah. Dalam Mak Saleh orang panggil AI. Artificial Intelligence, AI. Kan, jadi mungkin saya mula dengan Cik Zul duluan. Sejauh mana pusat-pusat di HEPA ni dia mula untuk integrate kan teknologi baik seperti AI ataupun automation lah, automasi dalam daily work, dalam sistem kerja harian, dan macam mana dengan AI ni dan juga digitalization, pendigitalan ni dapat mudahkan urusan antara HEPA dan juga student. Okey. Setahu saya lah, sebab saya pun baru lagi dengan HEPA daripada awal tahun ini. Jadi lepas saya masuk tu, tak lama saya masuk tu, saya dah perlu hadiri bengkel artificial intelligence untuk pentadbiran dan juga aktiviti pelajar lah yang dianjurkan oleh HEPA sendiri. Jadi ini adalah satu inisiatif yang baik, di mana semua staf yang yang dicalonkan perlu hadir dan mempelajari teknologi AI kan. Jadi di situ kami dapat melihatlah keberkesanan teknologi AI ni dalam memudahkan urusan harian, di mana kita boleh buat poster ataupun data tu boleh kata dalam a few minutes je lah. AI apa yang Cik Zul dah guna? Kita dah gunakan untuk buat macam poster, kita boleh buat untuk dari segi data kan. Kita boleh buat dashboard lah, mudah. Sekiranya kita ada raw data, kita just prompt je. Dan dia terus akan keluar macam data-data yang kita perlukan lah. Analisa tu dalam boleh kita katakan sekelip mata lah. Sekelip mata. So itu adalah kelebihan AI. Jadi apabila mereka pulang daripada bengkel tersebut, mereka dah start lah menggunakan pakai dalam sistem-sistem yang ada, dah menambah baik lah. Cuma isu sekarang ni yang kita ada adalah dari segi perlesenan lah, untuk melanggan perisian tu agak mahal, dan kadang-kadang staff ni dia tidak willing lah, tidak mampu untuk bayar kos untuk AI tu. Sebab ada perisian pun yang mahal. Yang mahal. Yang bulanan pun mahal, tahunan pun mahal. Tapi so far mereka gunakan yang free lah. Yang free lah. Ataupun yang memang dengan guna pakai kita punya email UMT yang memang ada licensing daripada UMT sendiri dengan perisian punya syarikat. Kalau dengan Puan Aimah pula macam mana? Okey, untuk saya di HEPA untuk kerja-kerja operasi tu memang orang kata rutin harian lah untuk kita gunakan ChatGPT, Canva dan sebagainya. Tapi dari segi yang saya relate dengan cabaran yang saya maksudkan tadi, data secara manual,
So bila masuk ke HEPA, kita dah mula orang kata menambah baik lah dengan mewujudkan sistem integrasi pelajar HEPA lah. So selepas ni insya-Allah mungkin akhir tahun ni sistem akan siap sepenuhnya. So kita berharap kita dah tidak perlu bergantung lah kepada pihak ketiga, dan juga capaian maklumat yang kita mahukan akan dapat dengan lebih pantas lah. Okey, saya bagi situasi lah satu contoh. Jika di seksyen saya perlu menguruskan pelajar yang mengalami kemalangan jalan raya. So jika mengharapkan kepada orang ketiga maklumat pelajar tu, dia akan mengambil masa yang lama lah. Sedangkan kes-kes itu adalah kes yang kita perlu segera dan kecemasan lah kan. Betul. So bila macam tu kita dah orang kata kita dah mendapat idea lah untuk tambah baik, supaya kes-kes macam ni kita boleh atasi dengan cepat. So bantuan ataupun kebajikan pelajar-pelajar ataupun mangsa ni kita boleh capai dengan mudah lah. Kalau sebelum ni macam mana Puan Emma? So sebelum ni hanya seorang sahaja staf kita yang dibenarkan untuk akses lah sistem maklumat pelajar tu pun dengan minimum minimum maklumat lah yang dia dapat capai, dapat akses. So insya-Allah dengan siapnya sistem integrasi pelajar HEPA ataupun SIPA dengan kerjasama Pusat Ekosistem Digital, kita tak perlu bergantung kepada pihak ketiga lagi lah. Tambah pula macam di PHEP dah ada app kan untuk bantuan dapur Maidam. Itu dari segi bantuan kewangan lah. So sebelum ni kita juga dapat dana-dana daripada badan-badan luar. So kita terpaksa agihkan dana tu secara manual lah. So kita dah tambah baik disebabkan pelibatan pelajar untuk dana-dana tu melebihi 1,000 pelajar. So untuk guna manual tu memang runcit, dan dengan kekangan staff juga dia akan menyebabkan lambat lah, proses tu menjadi lambat. So bila guna apps yang kita panggil apps Dapur Mak Idam @UMT, alhamdulillah lah pelajar-pelajar boleh guna secara terus lah. So dia pergi ke kafeteria yang dilantik di sekitar UMT di kampus. So dia membuat belian tu secara terus. Kalau sebelum ni manual dia macam mana? Macam mana manual dia track itu? Dia track, kita bekalkan kad matrik pelajar kepada pelajar yang dapat voucher makanan tu. So dia tunjuk kad tu kepada pengusaha kafeteria, dan juga dia masukkan secara borang sahaja. Berapa ringgit. Tapi dia bukan boleh jadi macam seorang tu boleh dapat lebih daripada sepatutnya dia dapat. Ya, bila kita buat semakan, ada pelajar yang orang kata tak jujur, ada pelajar yang ambil peluang lah. Bukan pelajar tu saja, pelajar-pelajar lain yang tidak dapat tu pun dia ambil peluang juga. Jadi kerugian jugalah kepada kafeteria yang dilantik tu. So lepas tu kita dah come out dengan apps. So alhamdulillah lah semua pengurusan untuk voucher makanan pelajar berjalan seperti biasa lah. Patutnya bantuan tu boleh pergilah kepada yang sepatutnya dapat kan. Adalah lebih ramai lah yang lebih dapat. ramai lah. Ada ke kes macam dia tu dapat Dapur Maidam sebelum ni, tapi dia tak tuntut yang sepatutnya amount yang dia patut tuntut pun? Betul. Ada juga. Disebabkan kekangan orang kata kalau kita tak guna digitalization tu secara betul, memang pelajar-pelajar ni dia akan lambat dapat information tu. So daripada fasa pertama yang kita tawarkan kepada pelajar bantuan tu, saya rasa dalam separuh je, dalam 50% yang datang dah tuntut ambil voucher tu. So disebabkan dia pelajar ni tidak alert lah, dan juga mungkin pengurusan lama dia gunakan makluman hebahan tu secara manual lah. So makluman tu dapat lambat lah kepada pelajar. Kira dia bingkas lah bila kita dah ada apps ni. Dia dah boleh pantau dan juga had lah ikut siapa yang patut dapat. Mungkin di KK mungkinlah KK ke KKDK kan Encik Zul kan. Apa contoh inisiatif yang boleh kita kongsikan? Antara contohnya
macam pelantikan duta luar kampus lah. Di mana kalau kita tengok terutama kolej luar kampus ni, kita ada TPM Taman Permi Makmur, kita ada RT residensi Tembesu, di mana pelajar yang tinggal di sana kapasitinya dalam 400 orang saja, tetapi di sekitar laluan tu lebih kurang saya rasa dalam 6,000 lebih lah di luar sana. 6,000 Ya. Sebab yang kampus dalam ni hanya 4,000 lebih. So kita ada lebih kurang 11,000. So dalam 6,000 lebih lah yang berada di luar sana. Dan di mana keberadaan mereka ni yang tinggal di rumah-rumah sewa apa semua kan. Yang tu kita tak dapat nak jejak. Data tu tidak ada pada kita sekarang ni, yang ada pun terlalu sedikit lah. Jadi untuk mendapatkan data tu, kita telah membuat inisiatif iaitu melantik duta luar kampus di kalangan pelajar-pelajar kita yang berada di luar sana lah. Dan urusan ni dengan harapannya duta-duta luar kampus ni dapat mengutip maklumat lah, data daripada pelajar-pelajar yang berada dalam zon-zon penginapan tu, untuk kita kemaskinilah data di HEPA, untuk kita selaraskan bantuan ataupun kemudahan-kemudahan macam bas daripada RT ataupun TPK ni untuk melalui zon-zon mereka, dan mereka yang berada di luar sana boleh menjimatkan kos lah untuk hadir ke dalam kampus. Jadi cuma isu dia adalah data, masih lagi data lah, data pelajar. So ini adalah inisiatif kita dengan membayar duta luar kampus bagi data-data yang mereka dapat daripada penghuni-penghuni di luar sana, untuk kita kemaskinikan data di HEPA lah, data pelajar. Berapa bayaran yang duta luar kampus ni dapat, dan macam mana dia terpilih tu? Saya tak apa pasti dari segi kadar bayaran lah. Cumanya jawatan kuasa perwakilan luar kampus yang menguruskan pelantikan ni lah, yang memilih dan inilah melantik lah. Jadi kita endorse saja di mesyuarat pengurusan, dan kita akan bayar berdasarkan berapa data yang mereka dapat. So dengan cara itu, walaupun mungkin tidak terlalu cepat, tetapi by the time kita akan dapat data yang bertambah lah, dan akhirnya insya-Allah akan sempurna lah untuk kita agih ataupun kita plan program-program yang boleh memberi peningkatan dari segi kebajikan pelajar tu lah. Sebab bila Cik Zul sebut tadi pasal pelantikan duta luar kampus ni, dia buktilah kata walaupun kita dah integrasikan teknologi AI dan sebagainya, saya teringat kata Prof TNC HEPA lah waktu putusan yang masih memerlukan sentuhan manusiawi. Betul. Kan? Mungkin daripada Puan Naimah sendiri, daripada Puan Naimah, macam mana kita nak seimbangkan teknologi, kan, kita guna AI dan sebagainya, lepas tu teknologi dengan sentuhan manusiawi ataupun human touch dalam pengurusan haiwan pelajar ni. Okey. Di section saya ni memang kita memang bermain lah, bermain dengan orang kata pelajar-pelajar yang bermasalah ataupun yang ada kekangan pada, terutamanya pada keuangan dia lah. Okey. Untuk kebajikan pelajar, biasanya pelajar yang memohon ni, dia akan memohon melalui sistem lah yang kita sediakan. Di situ adalah touch teknologi lah, bila guna sistem touch teknologi. Tapi untuk buat pemilihan tu, kita tak rely atas teknologi sepenuhnya. Maksudnya kita buat sesi temuduga secara manual kepada pelajar-pelajar ni, untuk kita dengar sendiri apa yang mereka alami dan apa yang mereka perlukan. So dari situlah barulah kita orang kata mendalami, kita duduk dalam kasut dia, apa masalah yang mereka hadapi. So untuk section kebajikan pelajar ni memang perlu adalah touch daripada human untuk kita menyelami masalah-masalah mereka, untuk kita atasi, untuk kita bantu, untuk kita jamin dia punya keselesaan dan juga tahap mental dia lah untuk terjaga di kampus. Cik Zul pula macam mana? Saya bersetujulah bahawa dalam menempuh era teknologi ni, sentuhan manusia tidak boleh ditinggalkan lah. Kerana kita ni, manusia ni, dia ada dua lah, satu fizikal, satu
roh kan. So yang roh ni kita kena cater dengan human touch. Dia main roh sekarang. Makin takut. Tapi teruskan. Jadi kalau dalam aspek kesihatan mental kan, biasanya kita akan jumpa dengan kaunseling kan. Jadi kalau kita guna sistem Wa'ima AI sekalipun, AI tidak akan dapat lah untuk untuk mengatasi masalah dalaman masalah mental apa semua kan. Jadi itu yang perlukan kepada sentuhan manusia lah, di mana kita perlukan kaunselor kita untuk memahami kan, berinteraksi dengan pelajar-pelajar kita yang mempunyai masalah ni, dan akhirnya akan mengesyorkan apakah tindakan yang ataupun pertolongan bantuan yang perlu kita rangka kepada mereka lah. Jadi antara isu-isu itu jadi kita akan bergerak seiring dengan teknologi lah. Dari segi maklumat kita boleh guna teknologi semasa, AI dan sebagainya, tetapi dari segi memahami, menjiwai dan membantu dari segi kerohanian ni, mental ni, kita perlukan sentuhan manusia lah. Sentuhan manusia. Jadi kalau kita tengok tadi sentuhan manusia ni penting kan. Kalau kita berbalik lagi, bila kita sebut sentuhan manusia ni mestilah cakap pasal orang lah kan. Dan bila kita nak sentuhan tu mesti sentuhan yang berkualiti, yang ada kompetensi, wibawanya ada, kredibilitinya ada. Dan sudah tentu yang akan menguruskan tu adalah kita kata warga HEPA lah untuk kes kita sekarang ini, baik daripada peringkat pegawai ataupun staf. Mungkin Encik Zul, ada ke macam galakan ataupun push daripada kolej sendiri ya, dalam kita nak menggalakkan staf-staf di Kolej Kediaman, termasuklah dengan fellow kolej untuk mendapatkan CJ Perkhidmatan Profesional. Kalau tadi kita dah sebut dah, mereka ni dah ada skill, mereka ni ada kepakaran, tapi sekarang ni orang tak pandang ataupun kita tak boleh borak dulu. Dia kena ada surat tu, kena kata ada sijil, ada kertas kata saya memang boleh buat benda ni. Ada ke push daripada sudut itu? Saya rasa bermula pada tahun inilah. Once saya dah masuk ke Kolej Kediaman tu, saya berpeluang mengikuti bengkel Hala 7 Kolej Kediaman lah, dan di mana Tuan Pengarah Kolej Kediaman telah bersetujulah supaya semua staf Kolej Kediaman ni untuk mencari satu kursus ataupun kompetensi yang mereka boleh dapat selain daripada tugas harian mereka lah. Sama ada jadi kaunselor berdaftar ke apa ke kan, apa-apa yang di luar daripada skop kerja mereka sekarang lah. Dan peruntukan pun disediakan. Maknanya bukannya mereka macam kalau dulu kita hanya dibenarkan untuk mengikuti kursus ataupun bengkel-bengkel yang berkaitan dengan kerja sahaja. Tapi sekarang tidak. Maknanya galakan tu telah berlaku di mana kita memberi ruang kepada pelajar staff untuk multitasking. Mana macam saya katakan tadilah, budaya kerja di HEPA kan, kita ada kebersamaan HEPA lah, di mana kalau katakan tak cukup staff di bahagian pusat lain akan turut membantu. Jadi untuk membantu ni kita perlukan kemahiran kan, dan pengetahuan dan juga sikap yang positif lah kan. Jadi untuk kemahiran ni, aspek kemahiran ni kita dah bagi ruang kepada semua staff untuk meningkatkan diorang punya kompetensi di luar daripada kerja harian mereka. Jadi saya rasa ini adalah satu inisiatif ataupun prakasa yang baiklah daripada HEPA untuk meningkatkan skill staff dan juga memupuk kebersamaan HEPA tu. Tadi kolej bagi peruntukan Ada. Kalau saya boleh tambah sikit lah, Syam. Untuk di HEPA, kita juga ada beberapa inisiatif lah yang kita buat, kita wujudkan untuk tambah baik skill pada staf lah. Bukan sahaja kepada pegawai, tapi kepada staf sokongan kita lah. Antaranya kita buat khusus untuk bengkel penulisan. Dari situ kita train pelajar, kita train staff lah untuk menulis dengan lebih baik, menulis untuk
sampaikan mesej tu dengan lebih mudah difahami lah. Selain pada tu kita juga menyediakan bengkel-bengkel untuk AI tadilah. Untuk situ kita walaupun staff contohlah grade 11 dia jarang menggunakan skill-skill tu untuk kerja kerja yang dalam job scope dia lah. Tapi kita turut dedahkan kepada mereka untuk dia tambah nilai dalam dalam diri mereka lah, supaya mereka boleh adaptasi benda tu dalam pekerjaan mereka. Walaupun tidak selalu guna, tapi at least dia ada knowledge tu, dia ada pengetahuan tu untuk diguna. Kalau samalah. Contoh tadi bengkel penulisan tu, staff-staff ni dia implement waktu kerja macam mana, Puan Emma? Okey, di HEPA ni TNC HEPA galakkan untuk kita punya staff menulis lah. Apa jua pelibatan aktiviti ataupun penganjuran program yang dibuat oleh staff ataupun pelajar. Kita perlu membuat orang kata hebahan lah. Kerja-kerja yang kerja-kerja yang dilakukan perlu ada hebahan dan juga promosi. So daripada situlah staff belajar untuk menulis berkenaan dengan aktiviti yang dilakukan. Bukan itu saja, di HEPA juga menyediakan buletin. Ada 2-3 buletin lah yang perlu dibuat. Antaranya adalah buletin bingkas, buletin kokyu dan juga sebagainya lah. So buletin-buletin ni adalah sumban saran daripada staf-staf HEPA yang menganjurkan program yang melibatkan pelajar ataupun tidak. So setiap program-program yang dilakukan tu akan dibukukan lah. Dibukukan. Akan dibukukan. Ya. Ya, dan mungkin macam Encik Zul mungkin dah dalam queue nak buat artikel lah. Kalau artikel. ada. Saya rasa saya dah hantar artikel tu. Betul dah hantar? Dah hantar pada pengarah lah. So uniknya bukan sahaja pegawai yang perlu menulis, tapi staf bawahan pun didedahkan untuk menulis. So tugas kita sebagai pegawai ataupun sebagai ketua, kita cuba bantulah staf kita. Kalau tidak pun mungkin dari segi editing, dari segi memberi tajuk, dari segi memberi idea kepada mereka, galakkan kepada mereka untuk menulis lah. Sebab kalau kita tengok pun Prof TNC HEPA pun memang rajin untuk buat penulisan di akhbar ataupun interview di Prof sendiri pun tidak lokit lah untuk berkongsi ilmu. Dia juga beliau juga akan mengadakan satu bengkel Isyam untuk memberi pendedahan kepada staf berkenaan tata cara penulisan. Sampai menarik Prof TNC HEPA sendiri yang buat bengkel penulisan untuk pada staf dan pegawai ke? Akan libatkan semua. Akan libatkan semua. Kebersamaan. Kita namakan kebersamaan Cik Zul. Betul. Dan mungkinlah mungkin Cik Zul boleh kupas lagi, sebab jadi saya rasa kita bercakap tentang duta luar kampus tu sedikit saja. Mungkin Cik Zul boleh kupas lagi apa matlamat sebenar, macam mana idea duta luar kampus ni boleh hadir, dan macam mana dia boleh menyumbang bukan saja kepada kita tetapi kepada komuniti yang berada di luar. Okey, kalau kita melihat bagaimana bermulanya idea untuk melantik duta luar kampus ni adalah kerana data tu sendirilah, data pelajar yang tidak lengkap lah. Jadi apabila data kita tidak lengkap, jadi kita bermasalah untuk berurusan dengan banyak pihak lah sebab kita tak tahu di mana keberadaan mereka, dan kadang-kadang apabila berlaku insiden dan sebagainya kan, kita tak tahu nak menuju ke mana kan, nak bagi tahu roommate dia kat mana kan, kalau dia duduk dengan saudara dia ke, kita tak tahu nak hubungi macam mana. Jadi itu antara isu-isu yang timbul pada peringkat awal lah. Jadi apabila pihak pengurusan berbincang apa semua ni, akhirnya mereka dapat idea untuk membuat program lantikan duta luar kampus lah, di mana duta luar kampus ni tugas mereka adalah untuk mencari data lah berkaitan dengan keberadaan pelajar-pelajar luar kampus, supaya mereka ni, kita walaupun berada di luar, kita masih lagi mempunyai data yang lengkap lah kerana apabila berlaku apa-apa, contohnya kecurian ke apa ke, banjir ke, senang untuk kita salurkan bantuan kita pergi ambil rescue mereka kan, hantar ke pusat pemindahan UMT kan, bagi bantuan banjir dan sebagainya lah. Jadi itu adalah mana kronologi lah
bagaimana duta luar kampus ni boleh tercipta lah di Kolej Kediaman ni. Jadi sekarang ni pun apabila mereka dah start melantik, walaupun baru lagi, tak lama sangat bermula, tapi kita dah mendapat maklumat ataupun data-data tambahan dah. Kita dah start terima data-data baru, dan kita pun dah mengemas kinilah data-data pelajar ni luar kampus untuk kita gunakan untuk program-program HEPA lah. Jadi apabila program-program HEPA ni boleh dirancang dengan baik, di mana golongan sasaran tu mungkin kalau tidak semua pun majoriti lah. Jadi manfaat program di HEPA ni akan dapat dirasai oleh semua pelajar lah, terutama pelajar luar kampus. Jadi apabila mereka dapat menerima manfaat daripada program-program HEPA ni, maka mereka dengan sendirinya akan orang kata program HEPA yang ni adalah berimpak tinggi lah, di mana manfaat tu dirasai oleh majoriti daripada pelajar kan, dan pelajar tu akan dapat manfaat ataupun dari segi pembentukan mahasiswa idaman lah, kita kata menatah mahasiswa idaman tu akan terlaksana lah. Berbanding kalau kita buat program, lepas tu hanya 30% je yang join kan. So jadi 70% lagi tak dapat join, dan akhirnya output kita tak capai lah mahasiswa idaman tu. Jadi saya rasa itu adalah kronologi dan juga sasaran ataupun output lah daripada duta luar kampus tu, supaya semua program yang dirancang oleh HEPA ni akan lebih berkesan kan, dan orang kata pembentukan mahasiswa idaman ni akan dapat direalisasikan lah di akhir. Jadi Cik Zul ada sebut tentang objektif dia untuk kita sama-sama kita nak menata mahasiswa idaman, program HEPA lebih berkesan, melalui dengan pelantikan duta luar kampus ni kan. Jadi saya nak tanya daripada sudut pelaksanaan kan, mungkin daripada pemilihan tadi Cik Zul dah cerita pada kita. Macam mana kita nak ukur pemantauan kepada duta luar kampus ni, dan juga keberkesanan dia tu, yang diukur oleh pihak kolej, kata yang ni duta ni bagus, dia berjaya, yang ni kurang, kita gugurkan dia pula. Macam Okey, kalau yang tu kita dari segi cara kaedah bayaran, kita bayar berdasarkan kepada data. Kita bukan bayar ikut hari, gaji hari ke kan, per jam ke atau sebagainya. Jadi once you dapat data, kita ada nilai lah untuk data tu. Jadi saya rasa dia akan jadi fair lah, adil kepada semua duta lah. Mana kalau duta yang tak dapat apa-apa, takkanlah kita nak bayar dia kan. So siapa yang rajin akan dapat lebih lah. Tapi bayaran tu kita ada standard. Jadi saya rasa itu kaedah kita mengukur keberkesanan duta luar kampus ni lah. Ada tak possibility yang seseorang pelajar tu dia tiba-tiba gugur sebagai duta luar kampus? Adakah gugur? Adakah kolej sampai tahap tu ataupun dia masih lagi duta luar kampus, tetapi bayaran dia ciput lah, kita sebut. Okey, saya rasa kalau benda ataupun situasi ni berlaku, kita akan ada pemantauan di mana setiap kali kita mesyuarat pengurusan, kita akan memantau lah berapakah data yang diperolehi daripada duta-duta luar kampus ni. Tapi data, andai kata ada duta yang tidak buat kerja, dan bahasa senang tidak buat kerja lah tak ada data yang disupply, maka dalam tempoh 2-3 bulan kita mungkin akan terminate lah, dan kita akan lantik duta barulah di mana sebab kita memang perlu pada data. Andai kata data tu tidak ada, maka tak guna pun kita lantik kan. Cuma buat masa sekarang ni saya rasa mungkin duta luar kampus ni semua efektif kot. Mengikut pula. Tapi saya rasa memang efektif lah. Tambahan pula yang dilibatkan pula adalah JPLK. Mana perwakilan pelajar sendiri yang memilih. Jadi sepatutnya, dan saya rasa pun memang efektif lah. Tambahan pula kalau kita lihat mapping pelajar yang duduk luar kampus memang bertaburan. Dia bukan ada pattern atau pola yang sama. Kita tahu sekelompok ni memang duduk UMT. Tak ada. Saya rasa memang tak ada. Jadi dengan lantikan duta luar kampus ni baguslah untuk kita sama-sama mapping dengan lebih baik. Sebab staff ataupun pegawai saya rasa susah kalau kita nak betul-betul track dan juga identify kepada mapping setiap
rumah-rumah yang ada ya. pelajar UMT sendiri. Yang tu Sebab kita kena ingat pelajar di luar kampus ni yang berada di rumah-rumah sewa, kadang-kadang mereka bertukar rumah. Mereka bukan stick pada rumah tertentu. Contohnya kalau katakan pada peringkat awal pelajar tu dia ada housemate kan, housemate, tiba-tiba housemate dia dah grad kan, lala dia tinggal seorang, mesti dia tak selesa kan. So at last dia akan cari rumah baru dan yang rumah yang ada kawan ataupun inilah kenalan dia kan, ataupun rumah saudara. Jadi dia punya data tu mungkin akan berubah-ubah. Dia takkan statik lah. Terutama kalau yang duduk di dalam college, mungkin sampai ke grad lah dia akan duduk dalam kampus kan. Tapi di luar tak begitu. Dia akan berubah-ubah. Dan kita sangat memerlukan pemantauan yang ketat lah. Kadang sebulan pun dia boleh lompat ke? Lompat lah saya panggil kan. Tidak mustahil. Tak mustahil? Tidak mustahil. Sebab kadang-kadang ada isu daripada tuan rumah. Tuan rumah tu sendiri ada masalah kan. Dan ataupun jiran kan. Jiran tu bising ke apa ke, mereka tak boleh nak study dan mereka mungkin boleh tukar rumah lain. Kira macam-macam boleh berlaku. Ya, banyak-banyak possibility Kemungkinan tu adalah. kebarangkalian tu banyak sebab Banyak. kalau macam tu tolong kampus dengan betul-betul efektif lah kan, dan betul-betul follow up lah dengan apa yang tu. Kalau kita cakap tentang college lah ataupun yang ruang lingkup college kediaman kan. Kalau di pihak pula mungkin kalau saya nak tanya, sebab kalau kita tengok yang berada dalam mengampu kesiagaan dan pemekasan HEPA ni adalah salah satunya penubuhan jawatankuasa aduan ya, Puan Naimah. Jadi apa justifikasi penubuhan jawatankuasa aduan pelajar ni, dan bagaimana, sebab saya tak silap saya ada JK-JK yang mungkin serupa dengannya, bagaimana dengan jawatankuasa aduan pelajar ni dia lain kan, dia berlain dengan jawatankuasa ataupun saluran aduan yang memang dah ada. Okey. Jawatankuasa aduan pelajar ni merupakan jawatankuasa yang diputuskan melalui Akta Universiti lah 1971 pada 2012. Okey. So bermula 2025 penjabat undang-undang kita telah menerbitkan satu statut lah. Statut tu macam satu garis panduan lah yang perlu diikut lah, maksudnya diikut oleh PTJ yang sepatutnya ambil tindakan tu. So rentetan daripada tu pihak EPA telah menyambut maksudnya tindakan itu dengan menumbuhkan jawatankuasa aduan pelajar. Apa yang first step yang kita buat adalah kita menubuhkan saluran untuk pelajar kita menyalur aduan. Aduan yang disalurkan adalah aduan berkenaan dengan ada tiga kategori lah. Aduan pelajar kepada staf, aduan staf kepada pelajar, ataupun aduan berkenaan dengan salah laku, penyelewengan ataupun salah guna kuasa. Yang tu untuk jawatankuasa aduan pelajar? Ya. Ada banyaklah yang merangkumi perkara-perkara tersebut kan? Ya. Tiga aspek tu lah. So setakat ni masih belum ada sebarang aduan lah. Tapi yang membezakannya adalah tiga perkara tersebut lah. Maksudnya mungkin yang macam saluran-saluran aduan lain tu berkaitan dengan unsur-unsur lain lah. Maksudnya dari segi pengurusan, dari segi kelambatan information ataupun sebagainya. Tapi yang ni adalah pengkhususannya adalah untuk melaporkan aduan berkenaan penyalahgunaan ataupun penyelewengan. Jadi bila kita baru buat jawatankuasa ni, mungkinlah ada suara-suara yang kata kan, yang ni buat jawatankuasa semata-mata nak cukup syarat je kan. Mungkin daripada Puan Naimah sendiri kan, macam mana kita nak pastikan bahawa jawatankuasa ni dia tak jadi cukup syarat ataupun simbolik lah semata-mata, tapi dia betul-betul bertindak sebagai mekanisme penyelesaian kan, yang betul-betul berkesan dalam kes ni. Okey. Bila dapat task tu, so di HEPA kita dah sediakan satu prosedur kerja lah. Prosedur kerja yang perlu dilakukan sekiranya kita dapat sebarang aduan lah dalam medium yang kita lancarkan tu.
So apa yang kita tengok keseriusan lah. Maksudnya jawatankuasa tu ia akan dipengerusikan oleh Naib Chancellor sendiri. Naib Chancellor sendiri. So Naib Chancellor akan pengerusikan sesuatu aduan yang telah dibuat oleh pelajar ataupun kaki tangan kita berkaitan dengan penyelewengan ataupun salah guna kuasa tu lah. So dari situ kita boleh nilai lah, maksudnya betapa seriusnya aduan yang dibuat oleh pelajar. So kita perlu duduk dan menilai lah aduan tersebut sama ada berasas ataupun tidak lah. Dia macam mana kalau contoh pelajar ke kaki tangan tu dia nak buat aduan? Sebab kalau sekarang ni memanglah kosong kan. Tapi mungkinlah kosong tu bukan sebab tidak ada kes. Sebab dia tak tahu nak melapor kat mana. Macam mana kaedah ke prosedur dia, Puan Imam? Kaedah pertama, kita telah buat ebahan lah kepada pelajar-pelajar di mana saluran yang betul yang perlu mereka buat sekiranya berlaku kes-kes beginilah. Maksudnya mungkin pelajar kita dia tahu mungkin salah satu staf kita ataupun staf di mana-mana di UMT ni yang melakukan salah guna kuasa ataupun penyelewengan. So dia boleh gunakan medium yang kita sediakan untuk dia buat aduan tu berserta dengan bukti lah. So bila dah ada bukti tu, orang kata benda tu lebih kukuh lah untuk kita ambil tindakan. Dan selepas dapat aduan tu, kita akan duduk bersidang untuk kita menilai lah sama ada aduan tu berasas ataupun apa tindakan yang perlu diambil seterusnya, dan tindakan tu akan diambil oleh pejabat undang-undang lah. Pengadu dia akan dapat follow up juga berkenaan dengan aduan itu. Kita akan panggil pengadu tu untuk orang kata untuk kita selidik lah apa yang diadukan tu sama ada berasas ataupun tidak. Antara memang tadi macam Puan Aiman kata, pengurusinya adalah Naib Chancellor sendiri, NC kita sendiri kan. Siapa lagi ahli-ahli yang ada dalam sidang yang boleh Puan Aiman namakan? Ahli-ahli tu juga terdiri daripada kita punya timbalan Naib Chancellor, dan juga pejabat undang-undang dan juga beberapa pegawai utama lah. Utama. Dan termasuk juga dengan pemimpin pelajar. MPP pun ada wakil lah. Kiranya MPP pun ada dalam jawatan kuasa aduan ni? Ya, ada. So bila ada aduan, mereka akan bersidang lah. Sebab selalunya kalau kita sebut jawatan kuasa peringkat universiti ni tak libatkan pelajar sebab selalunya akan hanya melibatkan pegawai utama atau pegawai kanan ataupun pegawai-pegawai saja kan. Jadi kiranya dalam jawatan kuasa aduan pelajar ni ada MPP? Ya, ada. Ada. Saya rasa itu adalah salah satu contoh lah pemerkasaan mahasiswa lah di HEPA. Sebab kalau dulu memang tak ada kan. Betul. Sekarang dah ada. Jadi itu adalah bukti bahawa universiti sekarang ni lebih terbuka lah daripada dahulu. Dan pemerkasaan ni saya rasa HEPA yang luncurkan lah. Kita luncur. Itu kata Encik Zul. Jadi mungkinlah sebagai penutup kan kepada Encik Zul dan juga Puan Aimah, kita dah buat macam-macam. Sekarang ini memang kita dalam fasa untuk mengampuh kesiagaan dan pemekasaan HEPA di arena ataupun di era pemekasaan mahasiswa yang tengah berlangsung ataupun yang tengah berjalan ketika ini dan ke hadapan. Pemekasaan mahasiswa pun dah lepas fasa 1, sekarang di fasa yang kedua. Dan HEPA juga tak boleh berada di takut yang lama. Betul. Sebab itu Prof TNC HEPA kenalkan dahulunya dengan slogan HEPA Bingkas untuk kita ubah gaya kerja kita kepada yang lebih pantas, bingkas, tangkas, dan sekarang ini kepada lebih kompeten, kewibawaan dan juga credibility. Mungkin dengan Encik Zul kan, apa harapan Encik Zul sendiri dalam kita nak pastikan inisiatif-inisiatif yang kita dah buat dalam kita nak buat pemekasaan HEPA dan sebagainya yang memang berada dalam ruang lingkup HEPA ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelajar? Harapan saya lah, kalau saya sangat berharap lah pihak dia yang berkaitan dengan HEPA, terutama data pelajar lah macam kita kata pihak akademik, pihak fakulti dan sebagainya, mereka perlu memahami lah visi HEPA, kerana kita punya output adalah untuk menatah mahasiswa idaman kan, mahasiswa yang di mana menjadi impian untuk universiti maupun negara. Jadi itu adalah satu output yang besar yang lahir daripada HEPA dan untuk universiti dan juga negara. Jadi saya sangat berharap supaya semua pusat-pusat yang terutama yang membekalkan data dapat memahami
betapa pentingnya data pelajar itu kepada HEPA untuk kita merangka program-program yang sesuai untuk mereka kan. Jadi tanpa sokongan daripada PTJ, kita panggil PTJ ni, kita tidak akan dapat merealisasikan impian HEPA itu sendiri. Kerana impian HEPA adalah impian yang besar dan sepatutnya diberi ruang yang lebih dalam merangka pelan strategik UMT itu sendiri. Dan saya sangat berharaplah supaya suara HEPA tu diberi lebih lah untuk merangka strategi di masa akan datang lah. Sebab kita pun sebut tentang kebersamaan. Kalau dahulunya kita bukan belajar lah, kita kita kata dipandukan untuk tidak melakukan gerak kerja secara en silo ataupun bersendirian secara PTJ. Dan saya percaya juga untuk kebersamaan ni tidak boleh hanya berada di HEPA. Betul. Kita perlu kebersamaan tu sebagai kebersamaan UMT seperti mana yang dibawakan oleh Prof. Naib Chancellor sendiri. Mungkin daripada Puan Naimah, apa harapan? Okey. Harapan saya adalah saya mahukan semua entiti yang terlibat dengan HEPA ni menyokonglah usaha-usaha kita untuk melahirkan mahasiswa idaman tu. Bukan sahaja dari segi staffing, dari segi pegawai sokongan ataupun pegawai yang bertugas di HEPA, namun mendapat sokongan juga daripada baris kepimpinan pelajar untuk sama-sama menyokong dan juga melaksanakan apa yang telah digariskan untuk kita lakukan. Betul juga, kalau HEPA saja yang bergerak, tapi pelajar juga tak menyambut tangan. Betul. Tak berjalan juga. Tak berjalan juga. Sebab kalau orang yang menggapai tangan tidak disambut, cinta tidak berbalas. Betul. Kan? Jadi saya rasa berbagai lah apa yang HEPA cuba pandukan, gerakkan dan juga majukan. Dan semuanya itu kita kata kita dah cuba untuk memberikan tangan. Tinggal hanya disambut. Baik di peringkat pusat-pusat lain ataupun PTJ di luar HEPA ataupun daripada peringkat kepimpinan pelajar. Dan saya percaya di peringkat kepimpinan pelajar itu lebih penting lah dalam kita betul-betul nak bergerak ke depan, dalam kita betul-betul bukan saja nak memperkasakan HEPA tetapi juga nak memperkasakan mahasiswa. Sebab HEPA ini memang secara nak ataupun tidak memang hidup matinya untuk mahasiswa. Betul. Ya, sebab kita punya kerja memang berkaitan dengan mahasiswa. Dan dalam era pemekasaan mahasiswa, takkan kita nak biarkan mahasiswa lebih ke depan daripada HEPA sendiri. Sebab itu kita pun sama-sama dalam era teknologi, ada integrasi daripada sudut AI dan sebagainya, kita perlu ke depan. Dan kita perlu juga untuk ada skill, ada kemahiran, bakat, apa-apa yang diperlukan untuk bukan saja kita menyaingi, tapi kalau boleh lebih daripada pelajar. Walaupun ada yang mungkin kita katakan dalam golongan yang lebih berusia kan, dalam kalangan mereka yang lebih senior, tetapi kita katakan bahawa kalau senior pun boleh tunjukkan bahawa bukan anak muda saja yang boleh buat ataupun yang boleh bermain dengan AI. Mungkin Cik Zul pun dah bermain dengan ChatGPT kan. Kita kalau buka dia punya Google Chrome, mungkin nampak ChatGPT yang penuh kan, sambil typing. Mungkin juga dengan Puan Naimah. Jadi itu sahaja daripada kita, kalau boleh saya rumuskan, yang mana kita berkongsikan tentang perkara-perkara ataupun inisiatif-inisiatif yang digerakkan oleh HEPA, merangkumi kepada duta luar kampus yang saya rasa dibayar secara GOC Encik Zul dan juga di peringkat PHAB, ada juga daripada sudut penubuhan jawatankuasa aduan pelajar. Dan kita bersama antara semua pusat-pusat di HEPA untuk mengintegrasikan teknologi dan juga AI. Dan itulah antara inisiatif-inisiatif yang kita gerakkan dalam kita nak menyokong, bukan saja menyokong, tapi nak menggerakkan kepada idea mengampuh kesiagaan dan pemekasaan HEPA. Dan kepada audiens ataupun penonton yang bersama dengan kami sekarang ini di podcast Aksara Idaman, itulah yang kita kongsikan inisiatif-inisiatif yang bakal dibuat dan telah dibuat oleh HEPA dalam sama-sama kita meningkatkan keupayaan, kompetensi, credibility, kewibawaan yang ada bukan saja di peringkat pegawai profesional ataupun pegawai maupun staff. Kita nak jadi satu ekosistem yang benar-benar all-rounder. And mungkin di peringkat medianya pun HEPA boleh buat, di peringkat pengurusan acara pun HEPA boleh buat, di peringkat
kewangan pun HEPA boleh buat multi talented betul yang kita sebut berada di HEPA. Dan itulah sebahagian daripada inisiatif yang berada dalam idea mengampuh kesiagaan dan pemekasan HEPA. Dan insya-Allah kalau ada di lain masa kita jumpa lagi dalam podcast yang sama, podcast Aksara Idaman mengampuh kesiagaan dan pemekasan HEPA. Sekian itu daripada kami. Ada apa-apa nak tambah? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk podcast kali ini. Jumpa lagi di lain masa jika ada kesempatan. Assalamualaikum. Bye-bye.